Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semua para penonton rancangan ini, rancangan podcast Big Picture. Episod pertama saya panggil Big Picture. gambaran besar. Dan saya hari ini alhamdulillah bersyukur kerana dapat dua orang ahli panelis yang sangat hebat, yang sangat berpengalaman, dan tajuk kita tentulah berkaitan dengan kepakaran mereka, iaitu kita nak bincang ini mengenai dampak atau impak perang Asia Barat dan krisis tenaga yang melanda dunia ini, termasuk negara kita lah ya. Jadi untuk tujuan itu saya mengalukan kehadiran dua orang ahli panelis yang hebat ini di panel. Pertama adalah saudara Roslan Khamis. Ini orang lama dalam dipanggil LNG ni gas asli lah ya. Gas lah pakar gas lah kira kita. Gas asli cecair. Gas asli cecair LNG ni lah, ataupun liquid natural gas yang 30 tahun saya dipahamkan di saudara Roslan dalam gas ni, dan pernah menjawat jawatan pengurus besar Petronas LNG ya. Jadi saya alu-alukan kehadiran ke podcast saya kali-kali ini Big Picture ya. Terima kasih Dato'. Dan kita ahli panel kedua kita adalah Encik Mani, saudara lah, so, kita ni nak bagi nampak casual sikit lah. Encik saudara Mani Tani Kaimani. Betul. Ini seorang yang berpengalaman luas juga dalam industri gas dan supply chain lah dalam industri oil and gas ya. Betul. Dan pernah terlibat dengan Shell, Malaysia dan juga MIC. Jadi sekali lagi juga bersama saya alu-alukan kehadiran ke podcast Big Picture pada episod ini ya. Terima kasih Dato'. Jadi kita terus kepada perbincangan kita pada ni, casual saja. Kita nak pertama ni kita nak selesaikan dulu beberapa mitos ataupun salah faham mengenai aspek gas ataupun minyak petroleum ini, industri oil and gas ini di dalam dunia ini. Bagaimana kefahaman tentang urusan yang berkaitan dengan oil and gas di negara kita ini berbanding dengan apa yang berlaku di perang ni? Boleh tak ceritakan sikit secara umum dulu apa dia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Dato' lah jemput saya dalam podcast Dato' ni. So bila kita sebut LNG ataupun crude, dia merupakan the fuel untuk energi, bahan bakar lah, bahan bakar. Untuk tenaga elektrik ataupun untuk kegunaan harian masak dan sebagainya, dan termasuk juga penghasilan fertilizer. Industri lah. Okey, jadi kalau pada pandangan saya lah, oil and gas ni dia dah jadi macam nadi ekonomi bagi setiap negara. Benda asas lah ya, benda asas. Jadi macam beras lah. Ruji lah. Kalau sangkut, lapar lah kita. Tapi yang ni bukan kita lapar lah. Kalau dia sangkut, industri lapar. Kita dah hampir lapar ni sebenarnya. Itu bukan di masa itu. Bahasa mudah lah. Bahasa mudah. Mana dia benda asas yang perlu ada dalam setiap sektor kehidupan kita. Kalau kita tengok macam energi energi. Dulu pakai hidro. Kemudian kita tukar pada arang batu, and then crude. Tapi kalau awal lagi, saya pun terlibat juga ni. Kalau awal lagi dia pakai distillate kan, banyak heavy oil. Mana heavy oil tu distillate semua tu. Lepas tu dia switch ke hydro. Kemudian arang batu, gas, batu crude, gas. Lepas gas ni solar dan sebagainya. Become kita punya consider makanan ruji bagi setiap negara. Tapi itulah kalau macam kita tengok macam elektrik kan, kita keperluan kita dalam penjanaan tenaga ni, kita banyak mix lah, campuran antara dulunya lebih kepada distillate, heavy oil semua ni kan. Betul. Dan diesel, setengah tempat pakai diesel lah. Betul. Sama yang kawasan remote area dia pakai diesel untuk ni. Lepas tu dicampur pula masuk hydro, tapi hydro tak banyak mana sangat. Sumbangan tak banyak. Sebab dulu bila kita cadang nak buat di bakun, tak tahu kabel mana pula nak hantar ke load center kan. Jadi itu yang dikecilkan. Kemudian kita mula masukkan arang batu, minyak, kemudian gas sekarang ni. Dan sekarang ni yang paling besar gas lah. Gas dengan ada sikit hidro dan juga solar yang akan makin penting. Saya rasa itu yang
Tapi di peringkat lain, macam Encik, mungkin saudara Mani boleh masuk. Boleh. Di sektor lain selain daripada penjanaan tenaga, sektor lain pun memerlukan banyak penggunaan minyak di mana lagi dalam pengangkutan kan? Betul, Dato'. I mean, contohnya dalam segi transportasi kan. Kita ada kereta, kita ada bas. Lepas tu dalam segi industri pula kita ada banyak heavy industries yang macam heavy tractors, lori, semua dia pakai banyak minyak. Kalau tak perkapalan. Kapalan logistik lah. Logistik. So semua kapal terbang jangan lupa. Oh yes, kapal terbang. Ya, betul. Kerosene dia pakai jet fuel dia pakai. So semua industri yang kita tahu semua pakai minyak. Then lepas tu pula ada petrochemical pula, plastic manufacturing. Lepas plastic itu base, polymer betul. All of that is pakai minyak mentah and related to oil. Makna di sini petroleum ni adalah benda paling asas sebelum dia dapat diproses menjadi bahan-bahan lain dalam. Boleh cerita sikit lah ni paling asas tadi. Kita kata kita sedut daripada muka bumi ni petroleum ni. Betul. Dan juga gas lah. Betul. Itu berasing lah. Dia tidak, gas ni bukan datang daripada petroleum Dia ada tempat dia sendiri lain, yes. Biasanya dia jumpa gas dulu ataupun minyak atau macam mana dia punya. Kalau boleh kongsi sikit lah. Dari segi aspek cari gali pula ni lah. Cari gali Benda boleh jawab lah benda ni. Saya cuba jawab. Cuba kan. Kalau kita cari gali dulu, orang buat cari gali dia nak cari oil. Minyak lah, minyak petroleum dulu lah. Bila dia cari minyak, dia jumpa gas. Jadi gas dulu teknologi tak ada. So dia lepaskan je ataupun dia simpan je lah. Oh, itu yang kita tengok kadang-kadang dia ada api yang untuk buang gas, keluarkan gas dulu. Itu one of the purpose. So jadi bila dah ada teknologi untuk liquidkan dia, dan barulah okay. Jadi sebab gas dalam bentuk yang gas tu dia tidak boleh dipindahkan ke mana-mana lah. Tak boleh. Kalau buat piping terus masuk tak boleh juga. Dia okey. Dia bila kita kata raw, kita panggil bahan mentah kan. Okey. Crude bahan mentah. Yang gas tu pun bahan mentah lagi. So bila dia kena proses pembersihan lagi. Bersih, baru dia salurkan kepada plant LNG plant lah untuk sebab apa gas ni perlu bersih? Dia ada sebab campuran dia ada yang tak sesuai untuk macam-macam tu guna macam lumpur pun sampai. Ada dalam tu Tapi yang komponen besar dia tu dia methane lah Methane lah untuk sebab tu dipanggil untuk penonton semua ini dipanggil LNG tu liquid natural gas sebab dia kena cairkan. Dia cairkan untuk supaya mudah transport dipindahkan dengan kapal. Gas asli lah tu dia panggil liquid dia cairkan untuk dijadi dalam bentuk liquid supaya mudah dipindahkan ke merata tempat lah. Betul. Cuma tadi mana petroleum dengan crude oil ni interchangeable lah. Mana dia adakah benda yang sama? Petroleumnya is perkataan yang paling besar. Bawah petroleum pula ada gas cecair. Mana petroleum ni semua benda yang kita ambil daripada bumi tu yang melibat oil and gas tu semua petroleum lah. Betul. Tapi mana dia gas ni pun terkandung dalam bawah istilah petroleum. Betul. Cuma crude oil ni minyak mentah tu yang disedut daripada muka bumi tu. Betul. Yang tadi Encik Ruslan kata tadi tu yang minyak mentah dia sebahagian daripadanya, gas cecair pula sebahagian daripadanya. Okey. Mana dia ada dua sektor yang berbeza. Tapi dua-dua duduk di bawah petroleum. Okey. Sekarang ni kita cerita mengenai gas tadi kita dah cerita tu. Perlu dibersihkan, kemudian perlu dicairkan dia dalam bentuk cair supaya dia dapat Ada produk-produk lain tak daripada yang keluar daripada gas ni? Macam petroleum tadi, ni crude oil lagi kita boleh ceritalah. Jadi gas ni ada tak dia dalam bentuk downstream dia lagi ke apa benda yang dia boleh maknanya daripada yang gas, kita sedut tadi tu apa kita buat lagi? Okey, macam ni lah saya cerita pasal LNG lah. Okey, LNG gas. Saya pun nak belajar sebenarnya ni supaya saya yakin penonton pun nak tahu juga dia sebenarnya apa yang berkaitan yang isu-isu yang berkaitan ni supaya kita boleh faham betul. Okey, saya cuba explain about LNG ni kan. LNG ni kalau bahasa term dia liquefied natural gas. So maknanya kalau dalam bahasa Malaysia dia gas asli cecair.
Tapi dia ada term lain lagi. Itu kemudian LNG dipanggil long negotiation game. Itu cerita lain. Cerita lain tak apa. Kita fokus pada liquid Fokus on liquid natural yang gas. long negotiation game tu cerita dulu. Okey. Kemudian. Okey. So jadi bila kita tadi saya cerita tu, bila kita dapat katakan gas tu kita discover, bila discover kita buat pembersihan, dia akan disalurkan kepada plant, kemudian dia akan dipadatkan menjadi cecair sebanyak 600 kali ganda. Mana cara tu dia dengan pressure dan juga temperature lah. Ya, temperature. Jadi bila dia pressure, dia punya temperature turun sampai negatif 160 degree. Negatif 160. So bila dia dalam keadaan cuaca kita sekarang ni, dia akan vaporize lah. Macam kita masak mana air dia tu, perlukan tanker yang sesuai lah. Yang special. Bukan sesuai lagi, Special untuk sebab terlalu terendah suhu dia. Jadi bila dia terdedah kepada environment biasa ni, dia akan cair lah. Dia akan so, jadi nak mengelakkan itu kena ada semua special. Okey. Dia kata 600 kali ganda. Ibaratnya begini, kalau kita ada bola sepak atau bola keranjang, kita kecilkan dia jadi bola pingpong. Oh, okey. Compress lah. Compress kan dia. Jadi bila kita pressure lah bunyi. Pressure. So jadi bila kita dah cairkan dia, mudahlah kita untuk mengangkut ekspor. Ya. Ada produk lain tak yang boleh keluar daripada LNG? Adakah purely natural gas LNG saja? So far itu the first step untuk raw material lah, kan. Jadi kalau LNG itu bila dia dah masuk ke industri, macam-macam lah, termasuklah fertilizer. Dia okey, tak apa, ni memang tajuknya cukup luas. Ni belum cerita LPG pula. Ada orang keliru pula. Apa LNG dengan LPG ni? Apa beza dia? Mungkin saya boleh tolong Dato'. Kita sekejap belum kita masuk crude oil lagi. Okey. Bila contohnya tadi Dato', bila kita ambil gas cecair tu dari tanah, dari yang dia keluar tu, dia bukan LNG sahaja, dia semua gas keluar. Semua gas ada dalam. Tapi kalau gas tu pula, ini masa kita masuk dalam unsur-unsur teknikal sikit lah. Jadi dalam gas tu dia ada C1, C2, C3, C4. Okey. Itu semua kira consider gas. Dari C1 dengan C2 tu yang kata ethane dengan methane tu, itu yang dikatakan cecair gas natural gas. Okay. Tapi dalam gas yang dia keluar pula ada juga C3 propane dengan C4, propane dengan butane, betul. Tapi kalau butane dan propane tinggi ni mana LPG lah tu? Betul. Saya agak tepat dia tu. Very good. So dia akan dalam proses penapisan tu, gas pun akan dilapis. Dia akan keluarkan C1 dengan C2, ethane dengan methane dia akan keluarkan. Lepas tu C3 dengan C4 dia akan dipisahkan. Jadi dia nak macam refinery juga konsep dia sama. Okey, kita boleh faham dekat tu. Jangan kita lebih lagi. Kalau kita lebih lagi takut orang keliru. Okey. Kita balik kepada pula yang satu komponen penting lain, itu minyak ni, crude oil lah ataupun minyak apa? Minyak mentah ni. Minyak mentah ni pula dia saya setakat yang saya faham dia kena ada refinery ataupun loji penapisan. Okey, cerita sikit apa dia proses dia dan apa sebenarnya produk daripada minyak mentah ni? Boleh Dato'. So jadi minyak mentah yang kita dapat dari tanah ni, dia pekat. Dia macam warna hitam, dia pekat. Jadi kita kena keluarkan unsur-unsur yang penting untuk kita daripada minyak tu. Jadi apa kita buat? Kita bawa dia kepada loji penapisan minyak, or we call it refinery. Di situ minyak akan dipanaskan sampai 700 Celsius. Bila dia panas, dia dah mendidih. Lepas tu dia akan dibezakan dengan takak suhu yang lain, dia akan keluar benda-benda lain. Mana berbeza suhu akan mengeluarkan produk yang dia punya produk hiliran yang berbeza. Betul. Betul. Selalunya biasa berapa banyak produk hiliran yang dapat daripada penapis ataupun ni penapisan dia ni? Kalau kita kata satu tong yang minyak mentah tu, dari satu tong tu mungkin 70%, 60%, 70% kita boleh dapat different grade lah. Different grade. Contohnya yang paling yang tak boleh mendidih apa tu, yang paling bawah tu dia kata fuel oil. Yang paling pekat tu. Lepas tu atas dia pula ada diesel. Atas dia pula gasoline yang kita pakai untuk gasoline tu petrol lah. Ada lagi lepas tu ada kerosene. Kerosene yang kita kerosene atas lagi. Sebelum diesel, kerosene baru gasoline.
Yang lain-lain minyak lain macam naphthalene tu di mana tu? Okay. Ada lagi? Bila saya kata gasoline tu dulu, mula-mula dia kalau kita dalam proses penapisan tu dia kata nafta dulu. Nafta. Okay. Dia tak jadi gasoline dulu. Ya. Dia jadi nafta. Dari nafta kita keluarkan dia, kita kerja proses dia jadi gasoline. Okey. Petrol. Okey. Lepas tu adalah campuran-campuran kita masuk sebelum dia masuk ke dalam kereta kita. Yang jet fuel minyak kapal terbang ni kat mana pula? Itu kerosene. Kerosene Kan kita tadi fuel oil, diesel, lepas tu Ini bahasa kerosene. orang kampung kita ni. Kalau makna dia minyak tanah boleh masuk dalam Itu yang boleh semua masuk tanya. dalam apa minyak kapal terbang. Lebih kurang sama, Datuk. Kalau kita masuk dalam motor kereta meletup-letup je tu. Yang beza dia, kerosene dengan jet fuel tu yang masuk kapal terbang tu, air dia tak ada. Oh. Kerosene ni ada air. Adakah dia masuk additif lain ke apa? Ada, mesti ada. Because Okay. kapal terbang yang kita ada ni masuk altitude sampai 40,000 feet, 40,000 kaki kan? Ya. Kat Takut sana dia beku. beku. Jadi tak boleh ada air langsung. Langsung, ya. Itu yang jet fuel tu very critical. Bagaimana pula dengan bitumin ni pula yang kita guna untuk jalan premix kita ni? Itu by product juga ke? Byproduct juga. Yang itu bawah daripada fuel Bawah oil. sekali lah. Dia bawah macam sekali. dia punya orang kata apa taik minyak lah. betul. betul. Tapi kita tak ada di Malaysia lah. Tak ada. Kita punya, Bukan minyak ada mentah di Kertih ke ada yang refinery untuk bitumin? ada. Tapi yang itu kita bawa minyak mentah dari luar. Okey. Bukan minyak mentah kita. Saya nak fahamkan dulu ni. Apa beza tar dengan bitumin pula? Okey. Tar kalau di bitumen yang dicampur aduk Ataupun aspak. Tar ni aspak sama lah. Betul. Bitumen yang dicampur aduk dengan batu baru jadi tar. Okey. Yang Ataupun pure punya yang bitumen pure lah. punya bitumen. Ya. Aspak pun sama lah. Sama. Okey. So kita nampak ni penonton kita boleh tengok cukup jelas sekarang ni bagaimana kefahaman asas berhubung dengan industri minyak dan gas ni. Gas ni apa? Minyak apa? Mana gas tadi LNG tu kita keluar tu kita kena proses dan kita kena kompres dia ataupun apa dia panggil? Sejukkan dia. Sejukkan ataupun kompres bahasa Melayu dia apa dia? Mampatkan dengan tekanan dengan pressure kita mampatkan untuk mencapai 100 dia akan turun suhu lah bila kita mampat dia jadi kecilkan dia untuk padatkan dia akan suhu pun turun sehingga 160 darjah Celsius yang Negatif. ini untuk tujuan lepas tu akan dibuat pengangkutan lah. Betul. Ke tempat mana yang sesuai, mana tanker yang besar-besar tu. Betul. Okay. Itu kita kena faham asal tu. Dan beza dia dengan LPG ni tak dalam gas yang disedut itu dia ada banyak komponen. Betul. Methane lah, apa nama ni, butane lah, propane lah. Jadi banyak benda tu diasingkan. Kalau butane dengan propane banyak, itu dia bahasa mudah lah itu ada LPG. Dan kegunaannya banyak untuk cooking lah Ya, untuk memasak. bahan bakar untuk masak. Betul. Dan yang lain tu yang kalau tinggi methane dia adalah LNG lah. LNG. LNG ni adalah kegunaan inilah kita sebut tadi untuk industri, untuk pergi ke power station dan sebagainya, stesen jana kuasa. Betul. Jadi kena faham dulu itu daripada muka bumi kita ambil Dan daripada satu lagi sumber ialah selain daripada gas ialah minyak mentah. Betul. Minyak mentah dan dua-dua semua komponen yang diambil itu semua dipanggil petroleum. So daripada minyak mentah ini sekali kita boleh bincang sikit apa jenis minyak mentah yang ada. Lepas tu pun kita cerita kat Malaysia ada banyak mana. Dia bagi satu-satu. Saya suka engineer style. Betul. Dia pangkat-pangkat dia follow through. Cuma bila minyak mentah yang diekstrak ataupun disedut daripada muka bumi itu dia bawa ke pusat penapisan. Betul. Dia suka dalam bentuk. Kenapa orang bentuk dalam barrel lah? Kenapa tak sebut dalam gallon ke ataupun itu cerita panjang dah tu. cerita tu dah lama lah tu. Dah lama tu liter sampai ke cubic 1940s. meter. Kenapa barrel? Sebab asal dia dulu macam tu. Oh, betul. Ya. Mula-mula bila crude oil ditemui itu dia tidak tahu macam mana nak transport dia. Jadi dia buat dalam barrel lah. Tapi barrel tu yang sama kekal size. Tidak. Dulu mungkin barrel masa tu mungkin kecil lah. Dah kecil. Dah tukar beberapa kali. Okay. Tapi kan istilah dia dah lama kan. Jadi dia pakai biasanya satu barrel tong standard yang sekarang kita pakai tu dalam kalau equivalent liter dia berapa liter sebenarnya? 159 liter. Betul. Satu barrel ya. So mana standard lah barrel ni Betul. Ni kita panggil tong lah tong satu barrel barrel. Jadi bila dah disedut mana dengan ni dipindahkan dibawa ke pusat penapisan ataupun refinery. Di situlah diproses
minyak ini minyak mentah ini dan dapat pelbagai produk. Betul. Dan produk utama kita boleh cerita tadi lah, produk utama dia ialah tentulah minyak tanah tadi, kemudian diesel, minyak tanah, kemudian minyak petrol, dipanggil tempat lain yang panggil gasolin. Dan juga apa lagi? 3 besar ni lah komponen utama lah ya, 3 komponen utama. Dan minyak kapal terbang tadi pun disebut adalah asal daripada minyak tanah juga, diproses, dibuang air sebagainya. Dan juga produk-produk hiliran lain termasuk juga bitumin untuk kegunaan jalan raya lah banyak. Betul. Dan juga apa lagi ya? Satu lagi Datuk, dalam proses penapisan pun LPG juga ada. Ada, betul. Dia juga yang komponen gas itu dia extract keluar. Betul. Mana dia semua benda diguna lah ya. Semua benda boleh pakai ya. Semua boleh pakai. Tak ada benda yang buang daripada itu. Tak ada. Tak ada. Paling tamat banyak buat tar je. Ya. So itu dia basically. Jadi kita nak masuk ke Malaysia dulu sekarang ni. Ada yang persepsi yang salah atau information yang salah juga kita nak tahu. Cuba cerita sikit dalam Malaysia ni, bagaimana kedudukan dari segi industri gas dan juga minyak mentah ni. Bagaimana, adakah negara kita banyak mana yang kita telah keluar banyak mana simpanan yang ada, berapa lama lagi kita boleh bertahan? Cuba cerita sikit, saya nak cuba nak faham kan. Ya. Kalau nak cerita pasal gas lah, mungkin data saya dah outdated, tapi conceptually macam kita ada banyak lapangan gas di Sabah dengan Sarawak dan juga di Semenanjung. Semenanjung itu di perairan Kelantan, Terengganu, Pahang. So di Sabah dengan Sarawak, berapa banyak kita ada tempat ekstraksi ni? Tempat kita ekstrak. Ada berapa banyak? Termasuk yang private dengan yang Petronas di dalam Malaysia lah. Jumlah dia ada berapa? Saya latest figure saya tak tahu. Semua dekat laut bukan ada yang so far laut. Tak ada yang atas. Semua laut. Betul. Tak ingat lah ada apa. Ada dalam 50-60 tempat. Banyak lemot ada. More than that. Okay. Sebab yang Petronas sendiri, buah Petronas mungkin banyak lah. Sebab kalau dia macam ni, kalau di Semenanjung dengan Sabah Sarawak dia banyak poket kan. Kalau macam di Qatar tu ada satu tempat. Ya betul. Kan? Jadi kita banyak sini merata. Dan jadi, dia transport benda ni adakah pakai tanker ke dia pakai pipeline? Dia akan melalui pipeline. Pipeline kan central pipeline dan pipeline tu direct kepada plant lah. Plant, okey. So jadi kalau macam gas based on saya punya information lah, jumlah gas di Sabah dengan Sarawak dengan Semenanjung lebih kurang sama. Cuma demand domestik di Sabah dengan Sarawak itu berbeza lah. Load di sini lah. Kita punya di sini di Semenanjung demand tinggi. So, jadi di Sabah dengan Sarawak tu, especially Sarawak lah dulu, and then dia buat liquefied LNG itu untuk ekspor. So yang di Sabah insyaAllah saya rasa dia ada FLNG, LNG, LNG-Z. So that another future LNG lah very soon. So for di Semenanjung ni dia tak buat LNG because demand dekat domestik. Mana dia bila dia extract tu kat laut lah kan, pesisir pantai semua lah. Dia extract itu mana dia terus masuk pipeline bawa ke refinery atau tempat pemrosesan dia. Ya, betul. Begitu. So, yang berdekatan lah. Yang berdekatan lah. Maknanya kalau macam dekat Sarawak tu kan Bintu dulu. So dia akan ada platform untuk bersih, dan dia bawa Miri semua tu lah. Dan dia buat proses dan dia akan agihkan lah. Tapi ada juga yang transfer melalui tanker lah. Yang mana LNG ni? Nah, LNG sekarang ni kalau macam di Sarawak, kita ambil Sarawak ada Bintu dulu. Bila dia dah liquefied dah jadi LNG itu memang diekspor. Okey, ekspor di Jepun, Korea, Taiwan, China dan seluruh lah. Ada yang ekspor. Nanti saya akan tanya soalan cepu mas tu. Oh my god. Nanti soalan cepu mas tu tahu lah kan. Kenapa yang jual kat luar kita nak pakai? Nanti saya tanya soalan tu, tak apa, nanti kejap. Tapi mana dia sama juga macam minyak mentah tadi Betul. Macam dia extract melalui pipeline pergi ke tempat refinery yang berdekatan. Betul. Untuk diproses. So sekarang ni berapa banyak kita keluarkan sebenarnya? Ada maklumat berapa banyak kapasiti yang kita keluarkan gas ni dan juga minyak mentah? Kalau LNG saya tak ada exact figure, tapi dalam almost 30 million ton. 30 million ton. Mana itu memenuhi berapa persen keperluan? Kepulauan dunia? Kepulauan Malaysia. Itu untuk ekspor. Ya. Mana berapa persen tu yang ekspor tu?
Saya pun saya kena check ada tu. Itu kena check. Yang tu saya nak tahu sebab apa. Dia macam ni. Latest figure tu tak ada. Ada hujah ni kata, buat apa nak export kita perlukan? Kenapa tak pakai kat dalam Malaysia? Okay, ini saya jawab lah. Ya. Dia macam ni, kita start LNG ni 1983. Ya. Kan? Sebelum tu kita dapat 83 first export. So masa tu keperluan dalam negara Kita tak ada tinggi. Tak adalah tinggi. Tapi makna kita masih guna jugalah untuk banyak. Cuma sebagian besar tu kita export. Dia mula dah tahun 83. So bila kita export LNG ni, saya cakap tadi long negotiation game. Ya. Sekali kontrak 20 tahun. Dia panjang. Saya faham dia. Lepas tu dia ada extension, panjangkan lagi 10 lagi. tahun, lepas 10 tahun. Biasanya masa tu banyak negara mana yang kontrak? Jepun lah. Masa mula-mula Jepun, Korea, Taiwan, 3 je. Korea, Taiwan. Even China pun baru start. Baru ya. Jadi macam Jepun dia nak 20 tahun. Takkanlah kontrak 20 tahun kita aku stop. Ya. Tak boleh lah. Betul. Mana dia biasanya kalau LNG ni dia memang long term lah. Long term. 20 tahun, 30 tahun gitu ya. Maknanya start saya kerja sampai saya pension, kontrak pun tak habis. Ya, tak habis. So memang kalau big business lah kira kan, kontrak berterusan. Sebab itu sumber. Kalau kita bekalkan satu negara tu, tentulah logik lah. Dia perlukan gas, bukan makin kurang, makin tambah. Betul. Jadi takkan dia nak bagi kontrak setahun je. So jadi kalau kata saya bagi contoh analogi lah kan. Kita ekspor pergi ke Jepun untuk dia punya power plant. Tiba-tiba kata kita tak nak hantar lah, kita nak buat tak Semenanjung. Nak buat sendiri. Blackout lah kawan tu. Yalah. Dia security dia kan. Dia kira security lah tu. Betul. Satu lagi Datuk, soalan yang ditanyakan biasanya is kenapa kita sign 20-25 tahun kontrak? Kenapa tak sign saja 3 tahun kan Datuk? Jadi the main sebab dia itu is kerana pelaburan dia tinggi. Pelaburan tinggi. Dia nak recover balik. Betul. Jadi biasa ROI dia berapa tahun kalau untuk melebihi 10 tahun Datuk. Lebih 10. Lebih 10 tahun. Anything you sign must be more than 10 years. Betul. Lagi kurang-kurangnya. Lagi itu client juga. Kalau client tak nak 10, dia nak 20. Apa yang kita boleh buat? Apa kita buat lagi satu. Saya rasa harga masalah lain kan. Harga kalau 20 tahun you get better than 10 years. Better price. Betul. Sebab dia ada hedging kan, ada hedging. Hedging tu recently lah. Kan? Kalau kata Sin Datuk dah sentuh pada price. Bila kita tengok 20 tahun ni, every contract kalau 20 tahun lama, dia akan ada price review kan. Dia akan go through economy cycle. Tak, price harga gas ni macam minyak kan. Dia based on market price ke dia lah based on contract price. Bila you dah sign contract, dia ada mekanisme ke untuk ni tentukan harga naik turun ni? Untuk LNG? LNG. Ada. Untuk crude oil ada juga? Crude oil ada lah. Ada. Mana dia, kalau kata kita sign contract for 20 years at certain price, mana dia subject to juga fluctuation ataupun perubahan pada harga dunia lah. Ada. Kalau saya nak cerita pasal price lah, lebih lah kan. LNG price. Biasanya LNG price ni dia akan link pada crude. Ya. Okay. So kalau untuk long term dia akan link pada crude, dia akan ada formula. Slope kali dengan crude price lah. Jadi bila crude price naik, dia akan naik. Dia akan naik juga. Lepas tu ada lagi satu price dipanggil JKM, Japan Korean Market. Yang ini untuk traders saja. So yang ini very sensitive. Kalau sekarang ni tengah perang dekat Middle East dengan Iran tu, dan dia surap naik. Yang ini dia nak ikut harga crude. Yang ini dia terus disengage, dia terus berpisah. Dia pergi sendiri. Ini yang mahal ni. Tapi takkan pula sebab crude oil naik kan kita beritahu tadi, bila crude harga minyak mentah naik, automatically ni pun akan naik. Kenapa dia nak disengage pula daripada? Sebab yang contoh, saya bagi contoh lah kan. Bila perang di Iran sekarang di Middle East 20% minyak daripada situ. LNG pun 20% juga. 20% LNG hilang. So kalau kita 20% tu banyak mana sebenarnya kan? Banyak tu. Okey. Kalau biasa check 1/5. Jadi contohnya kalau total demand global sekarang ni lebih kurang dalam 450 juta tan setahun. Okey. Kalau 20% lebih kurang 80 juta tan. Banyak. Sebulan 7 million tan. So bayangkan kalau 7 million tan tak ada kan. So jadi bila 7 million tan tak ada, yang nak top up long term ni yang si trading ni. So trading ni akan bergantung kepada supply demand, betul tak? So jadi kata you nak, okay, this is the price. Ini harga dia. Shoot up naik. Mana dia dalam perjanjian yang kepanjang tu ada semualah mekanisme. Ada mekanisme. Kalau untuk yang jangka panjang tu dia akan go on slope tadi tu. Jadi dia akan tandem dengan okay.
Okey, so kita boleh nampak lah tu dia punya logik ataupun rasional di sebalik kenapa long term contract dan kita tidak boleh terminate begitu saja. Ada legal implication kat situ ada aspek perundangan kat situ pula, dan lagi itu reputasi kita lah. Betul. Jadi bermakna apabila permintaan gas pun meningkat di negara kita, maknanya kita kena beli dari luar pula lah. Betul. So buat masa sekarang ni, berapa persen yang kita pakai sendiri, berapa persen ada tak figure dia? Saya dipahamkan ada 30% kita import minyak ni, gas ni. Betul. Maknanya 70% adalah daripada hasil dalam negeri lah, dalam betul, negara lah. betul. Mana 30%, adakah 30% angka yang berpatutan tak angka? Yang itu angka sekarang, Datuk. Ya. Yang paling penting tu apa angka yang akan jadi masa depan. Masa depan lah. Jadi pelaburan untuk LNG ni besar. Besar ya. So dia perlukan masa yang lama untuk membuat investment. Untuk build and all thing. So jadi kalau tak buat sekarang, yang itu yang masalah tu. Ya. Jadi sekarang 30%, tapi ia akan meningkat kerana itu satu dalam ni. Tapi kena ingat juga ada lagi ke gas kita ni. Itu satu soalan yang kalau kita duk rancang sekarang nak buat lagi tempat pemprosesan untuk gas ini, adakah kita masih mempunyai simpanan reserve yang mencukupi untuk berapa tahun lagi ni? Saya faham Datuk punya concern lah kan. Yeah. Itu satu question yang sangat besar lah. Yeah. Okay. Sekarang ni kita bergantung 30% daripada import dan 70% daripada domestic gas. So domestic gas ni kita dah sedut lama dah. Ya. Kan? So maknanya dalam masa maybe 5-10 tahun ataupun kurang ada kajian tak? Ada kajian tak yang menunjukkan reserve kita ada banyak dan boleh bertahan? Saya faham tu kita ada satu dasar dipanggil non-depletion policy, NDP. Betul. Yang tak semua negara amalkan macam Middle East dia tak. NDP ni non-depletion policy, mana kita boleh extract tapi tidak boleh sampai habis. betul. Dia nak prolong tu. Jadi dengan peruntukan undang-undang ni dan juga dasar ini dan juga isu reserve yang ada, kajian saya pasti ada kajian dibuat secara menyeluruh. Tapi of course nak menentukan banyak mana ada ni bukan yang mudah setukar yang mudah. Agak-agak berapa tahun lagi kita ada untuk okey. Macam ni lah, kalau katakan kita nak sustain lama habis kan, tetap akan habis juga. Habis juga. Tapi cuma lambat sikit lah. Tapi lambat sikit tu dah dekat dah sebenarnya. Ya sebenarnya kan. Berapa dekat? Dekat kalau ikut yang saya tahulah 2029 2030 kita dah mula depending on import. Mana kita jadi net importer untuk gas. Betul. Untuk gas. Sebab apa? Kalau kita tengok negara jiran macam Arun LNG project, Bontang, dia depleting dah tak ada. Macam Arun dah kosong. Ya kosong lah. So jadi kita pun soon kosong juga. Ya. Bila kita kata kosong, gas tak ada, banyak yang dia macam domino effect lah. Saya rasa ini berkait juga dengan dasar kerajaan sekarang yang third party access lah. Boleh outsource sendiri gas ini yang telah pun diluluskan. Kerana mengambil kira bahawa negara kita makin susut dia punya simpanan gas ini, dan kalau ikut anggaran 5 tahun ke depan ni dah mula susut dia. Itu jadi satu perkara yang kita kena remember dia. Betul. Jangan kita ingat selama-lamanya kita dah jadi. Ada banyak negara yang dulunya net exporter, sekarang dah jadi net importer. Contoh Indonesia lah sebelah kita. Indonesia, satu lagi Bangladesh. Bangladesh, Pertamina semua ni. Sama. Saya sebagai energy industry kan, yang personal lah yang saya risau kan. Sekarang ni kita LNG terminal kita ada 2 je. Di Pengerang dengan Kertih lah. Dengan Melaka. Melaka ya. Okay, 2 je. Ya. So kalau kita tengok projection by 2030 tu, maybe kita nak additional 10 juta tan setahun. Kalau 10 juta tan, sekarang berapa? Sekarang 30. Sekarang tu 30 dekat Bintulu. Additional yang kita nak. Additional untuk ni tampung yang Melaka dengan Pengerang ni berapa sekarang? Melaka dengan Pengerang ni anggaran lebih kurang 100 kargo per year. Jadi lebih kurang 6 juta tan. Okay. Dia ada excess lebih kurang 3 juta tan. Itu yang saya ada total 9 lah. 9 lah. Kita perlukan berapa sebenarnya? On top daripada 6 tu kita nak 10. Ya.
Jadi kalau katakan 3 ni, so ada lagi 7. 7 tu nak letak kat mana? Kita nak kena ada terminal baru. Terminal baru, tempat storage semua. Tempat storage baru kan. Jadi terminal baru mana regasification RGT tu kena ada. Kena ada Betul. lah. Barulah boleh cerita import LNG. Ya, ya. Kalau Saya rasa dekat Port Kelang ni bagus. kalau Bukan Port Kelang lah. Kawasan Pulau Keri. kalau yang saya kita lah, nak bangunkan tu. Kalau Tok tanya saya lah, memang paling sesuai. Bukan kat sini industri dia. Ya, ini yang kita selalu, tak apalah itu kita pergi tanya. kita cerita dulu mengenai gas. Jadi mana ada kita faham bahawa gas kita makin susut. Betul. Dalam 5 tahun lagi ni kita akan memerlukan lagi import. Betul. Sekarang pun dah import 30% yang kita Betul. perlukan peningkatan. Betul. Dan kemungkinan besar kita akan jadi net importer lah Betul. kepada gas. Betul. Semenjelang 5 atau 10 tahun akan datang ni. Akan. Paling awal 5 tahun lah. Paling lewat 10 tahun lah. Lewat tu saya tak berani cakap. Mana dia saya berani cakap paling awal. Mana dia net importer ni, mana kalau jadi 51% import pun dah jadi net importer lah. Jadi 49 yang lokal ni. Yang Okey. sukar yang sorry Datuk. Yang sukar ditentukan ni yang this is the problem yang Petronas is facing because gas ni datang dari dasar bawah Bawah, dalam kita bumi. tak tahu kualiti dia macam mana. Ya, ya. Jadi semakin dia merusut, semakin dia Tinggi banyak kos untuk dia, proses. lepas tu kekotoran dia pun Tinggi. lagi banyak. Nak proses mahal lah. Mahal lagi. Lepas tu yang kita kata C1 C2 pun peratus dia akan berkurangan. Berkurangan, ya. Jadi banyak lagi C3 C4 pula. Jadi dia kena banyak dia punya faktor-faktor dia. Jadi makna dia kalau gas ni kita perlu ni, makna dia LPG pun akan sama-sama berkurangan. Masalah, Ya, betul. Okey. Kita selesaikan gas ni sekarang. Kita pergi kepada minyak mentah tadi. Minyak mentah, adakah suasana minyak mentah ni keadaan dia sama macam kes gas ni? Ini minyak mentah ni a bit complicated sikit because kita kata gas cecair asli ni dia satu kategori saja, satu grade saja. Ya. C1 C2 itu je. Ya. Tapi minyak mentah pula dia banyak. Dia banyak. Ada light, saya dengar light, heavy lah, sweet, Betul lah sour. tu. Well done. Apa, jom cerita sikit. Sikit lah, rekat lah, jangan banyak-banyak. Nanti dia orang lagi bertambah keliru. Okay. Jadi bila minyak mentah dari keluar yang kita jumpa dari tanah ni bukan semua sama. Ya. Ada yang pekat, macam pekat tu kita tuang daripada cawan tu dia tak akan keluar dari tak cawan. keluar pun. Dia macam melekat dia. Melekat je, melekit tu. Ya. Yang itu pula kita kena panaskan dengan suhu yang tinggi, kena ada buat campuran dengan nafta atau gasolin untuk mencairkan dia sebelum diproses. Belum proses. Dia memang pekat. Nak bawa dalam kapal pun kena pemanasan. Kalau tak boleh gerak dalam Maknanya kapal. dia kalau iyalah ini Tuhan dah jadikan natural. Betul. Cuma kita nak kategori ni berapa jenis yang kita perlu faham kategori minyak mentah ni. Dia kalau nak senang dia ada heavy crude, light crude. Heavy ni warna apa? Heavy. Memang heavy ni memang hitam. Berat lah. Mana dia proses dia susah lah. Susah. Mana bila proses susah, kos pun dia tinggi lah. Lepas tu loji penapisan pun kena dispesifikasi design untuk dia dia reka bentuk untuk handle heavy. Mana dia kalau kita tiba-tiba bawa light punya tak boleh diproses kat situ. Tak boleh diproses. Tapi kalau tempat yang light yang heavy punya kalau nak proses light tak boleh. Tak boleh juga. The other way pun tak boleh. Tak boleh juga. Oh begitu Jadi mana light ni mana minyak mentah yang mudah diproses. Itu bahasa mudah lah. Yang saya ada dengar satu teknologi lah. Petroleum plant tu. Dia more robust. Dia boleh terima apa-apa jenis. Dia jenis saya tak tahu lah betul tak betul. Frankenstein dia kata. Ada ke jenis? Ada, tapi dia loji penapisan yang begitu tu tak besar. It's very kecil, very specific. Itu untuk trading purposes saja. Dia akan beli crude minyak mentah yang mana yang dia boleh beli dengan murah, dia beli, dia proses. Yang sweet dengan sour ni hanya kandungan belerang lah, belerang lah. Betul, sulfur. Tapi adakah kalau dia light, kalau dia sweet tu dia mesti light lah atau macam mana? Tak semestinya. Ada yang crude dia heavy. Contohnya dari Venezuela. Dia crude dia heavy tapi dia tak ada banyak belerang. Dia tak ada banyak sulfur. Dia heavy. Dia sweet lah. Dia sweet tapi heavy. Mana dia tak semesti Saya ingatkan kalau sweet tu dia light. Tak semestinya tapi kebanyakannya macam itu. Jadi saya nak tanya sekarang di Malaysia ni apa sebenarnya? Minyak mentah apa? Kita very lucky. Kita punya minyak mentah is light and sweet.
Ini yang dia kata special tu. Special, tapis. Tapis tu yang kita panggil tapis tu. Ini bermakna light and sweet. Kita memang sangat berkualiti lah. Very high quality. Very high Paling quality. tinggi. Itu sebabnya kenapa kita ekspor tu. Crude tapis kita ni akan dibeli oleh loji-loji pelapisan minyak di lain untuk di blend dengan crude yang heavy dia beli. Untuk memudahkan proses. Untuk memudahkan proses dia. dia. Yang mana selama ini yang kita produce tapis ni, nama dia tapis untuk crude Malaysia ni, crude oil Malaysia ni, minyak mentah Malaysia ni panggil tapis. Dia bermakna selama ini daripada awal dulu memang kita ekspor habis. Kita tak ada proses locally. Langsung. Ada. Berapa persen? Kurang daripada 30% dah tu. Kurang 30%. Dan dia macam gas kan dia, minyak ni pun long term ke? Long term juga. Long term juga. Dia tak boleh kontrak pendek, tak boleh. Tak ada. Spot buying pun tak ada lah. Tak ada. Because bila kita nak extract crude dari itu, ada juga banyak pelaburan. Jadi dia kena sign dengan orang yang nak beli crude tu pun, dia kena long term juga. Itu yang dia sign long term. Makna dia, untuk penonton semua nak faham, makna minyak dengan gas tadi tu dia proses negara kita daripada awal. Kalau gas 83 kan. Kalau minyak lebih awal lagi kan. Lebih awal. Tahun bila tu? Contohnya Shell sudah diambil minyak dari tanah di kita di Miri dah lebih 150 tahun dah. 30 tahun. Jadi makna dia kontrak jangka panjang lah bila ada pembelian. Dia spot buying ni di mana beli secara off the shelf lah. Mana dia beli. Yang dan minyak kita memang tak ada spot buying Memang semua ada long term contract. Semua secara asasnya ada long term contract. Tapi ada juga kadang-kadang kita produce lebih sikit lah. Tapi 5-10%. Mana dia kegunaan gas kita ni tinggi sekarang ni 70%, lokal kita import 30%. Tapi yang minyak ni hanya kegunaan dalam negara 30% saja yang sebab dia high quality minyak. High quality. Jadi kita ada long term contract, mana yang 70% lagi kita jual di luar. Betul. Tapi sekarang ni macam mana status dia? Bila sekarang? Betul lah tu. Yang ni yang semua dia sekarang diperketatkan lah. Saya dipahamkan kita perlukan satu hari 750,000 barrel. Betul kan? 700 ke 750? Betul. Itulah. Lebih kurang. Mana dia yang kita produce locally sekarang ni kita hanya ada dalam sekitar 350 itu je barrel. Separuh lah. Jadi yang lain tu kita dapatkan daripada luar. Yang paling penting tu Datuk, again, yang kita produce kat local tu pun 350 barrel tu kena dieksport because dia quality tinggi. Kita tak boleh pakai refinery. Adakah refinery itu satu? Adakah dengan cara kita jual yang minyak kita ni kat luar dan kita buat masuk tu lebih menguntungkan daripada kita proses semua untuk guna sendiri? Pernah buat kiraan tak? Faham tak maksud saya? Betul. Kita jual minyak mentah yang mahal ini kat luar. Dan kita bawa masuk yang mana yang minyak mentah yang lebih murah. Dan kita proses untuk keluarkan petroleum dan petrol dan juga gasolin dan diesel ni. Mana lebih menguntungkan? Kalau kita tengok balik net perbandingan. Betul. Yang itu Datuk, kalau nak buat perbandingan kan, first crude minyak mentah ni bukan semua sama. Ya, betul. Jadi you tak boleh buat net off macam tu. Contohnya kita proses banyak beras atau padi. Tapi negara jiran kita proses banyak pisang. Bukan sama. Jadi tak boleh kata kita simpan untuk kita saja. Jadi kita makan beras sajalah hari-hari makan nasi. Tapi saya lebih melihat begini. Ini ada pandangan daripada luar lah. Boleh saya ikuti banyak dalam perbahasan. At the end of the day, it's all about dollars and cents. Betul. Okay. Kalau kita sekarang ni, dulu mungkin tak valid masa tu. Mungkin masa tu lebih menguntungkan ekspor yang mahal bawa yang murah ni. Tapi sekarang kita pernah tak buat kajian melihat kepada keseluruhan ekosistem yang ada ni. Mungkin lebih murah kita proses sendiri semua kita punya daripada kita buat masuk. Mana kita, sebab saya yakin sebagian besar kontrak pun mungkin tamat. Mungkin saya boleh tambah sikit. Boleh. Untuk pengetahuan sikit saya lah kan. Kalau setahu saya lah, tapis punya harga tinggi compare dengan harga crude biasa. So jadi kalau kita jual, kita dapat banyak duit lah. Betul. Kan? So kemudian kita ambil crude yang murah. How tinggi tu saya tanya? Light sweet ni betul. Berbanding dengan yang kita buat masuk tu. Kita buat masuk apa? Heavy ke? Heavy sour. Kita heavy dengan ada campuran Datuk. Bukan bukan
Kalau kita buat cara umum lah, kita tak pergi terlalu spesifik mungkin. Just a rule of thumb lah. Perbezaan dia. Perbezaan berapa keuntungan sebenarnya per barrel kita per dapat? barrel tu maybe 30-40%. Kita punya is more expensive. Ini termasuk cost processing semua. Tak, kita crude mentah saja. Mentah dengan mentah. Mentah dengan mentah saja. Tapi That's why kita ada cost pula nanti nak proses. betul. Itulah. Kenapa kita tak beli minyak yang dah siap? Contohnya gasolin yang dah siap, diesel yang dah siap. Tak payah kita proses. Oh, boleh. Itu soalan satu lagi dah tu. Because Macam mana tu? boleh. Kita nak sekarang pun kalau contohnya kita sedang membeli minyak mentah dan also kita sedang mengimport finish product pun ke Malaysia. Sekali dua-dua kita buat. berlaku lah. Dua-dua kita buat. Kenapa? Kerana satu, kalau kita beli minyak mentah je, kita kena infrastruktur yang tinggi. Infrastruktur, ya. Yang lagi banyak kita kena ada kat sini. Refinery semua kita perlu. Satu lagi, kalau kita beli finish product, kita pula boleh hedging ataupun dengan market Futures price, lah. futures. Futures. Kita boleh buat So hedging. itu yang taktik-taktik yang Petronas, Shell, BHP, Petron semua buat di Malaysia. Dia orang take a position. At which point kita nak beli crude, at which point kita nak import finish Mana product. dia perkara ni memang diuruskan berdasarkan kepada dia about the Supply chain, supply chain, economic, dollars and cents, semua. Ya. Economic. Maknanya bottom line dollars and cents. Ya. Satu lagi Datuk, yang contohnya orang kata tak payah buat penapisan di sini. Bawa saja finish product. Kalau begitu, kalau tak ada penapisan, Ni macam cerita apa tau? Tak payah tanam padi lah sini. betul Kos Datuk. mahal. Betul. Subsidi mak saya je Esko Pertanian. Saya pun pernah terfikir juga. Kalau Betul. dah masalah banyak sangat ni padi, minyak padi ni, paling banyak subsidi, tapi paling banyak masalah. Jadi kalau saya rasa, apa kata kalau kita tak payah tanam padi, 18,000 hektar tanah ni, kita tanam yang high value punya, ND2 nanas MD2 ke kelapa ke, and then kita beli semua. Macam cerita minyak tadi lah. Betul, perfect example. Perfect example. Betul. Tapi kita lupa satu perkara, security. Yes. Saya pun nak cakap. Jadi Yes. food security kalau ni energy punya security. Energy security, betul. Jadi maknanya kita masih kena ada Betul. pertimbangan security itu, walaupun kadang-kadang terpaksa mengorbankan dollars and cents ini. Yes. Ya, Yes. jadi ini yes, perkara. yes. Okey. Sama juga macam gas tadi. Saya dah tanya, berapa tahun lagi kita ada minyak ni? tadi ada tak lagi minyak kita? Ada. Yang paling sukar sekarang Petronas ada teknologi nak pergi lagi dalam ke dalam laut. Okey. Tapi itu belum tentu lagi. So sekarang Petronas Ada ke minyaknya? Ikut belum- kajian ada lah. Ikut kajian ada Ada. Datuk. Tapi bila Kos lebih tinggi. and costnya berapa banyak belum tahu lagi Datuk. Okey. Sekarang ni keperluan kita ialah di sekitar 750,000 ke 800,000 lah. Betul, Around ya, that. betul. Dan saya dipahamkan dalam taklimat Petronas itu hari, dia kata separuh dibekalkan oleh Petronas. Betul. Keperluan itu. Betul. Sama ada keperluan, ini bercerita keperluan untuk kegunaan dalam negara. Dalam negara betul. Jadi tak masuk ekspor kan? Tak ada. Tak masuk Tak kan? ada. Dan sebahagian lagi itu 350,000 lagi itu adalah disumbangkan oleh syarikat minyak lain Lain. yang tak boleh bagi komitmen lah. Ya. Petronas masih boleh bagi komitmen. Betul. So bermakna sekarang ni kita terdedah kepada ketidaktentuan. Betul. Dan saya dipahamkan sehingga Jun saja Minyak mentah. kita punya stok. Ya. Lepas tu Dan saya ada tanya soalan. Minyak ada tapi harga. harga. So bermakna sekarang ni, adakah situasi di kalau kata di Iran katakanlah Ya. dia kata besok selesai, kita ini betul-betul selesai. Adakah kita boleh recover by Julai ni dengan harga? Boleh kongsi tak pandangan? Kata dah selesai lah ni, mana tak perang lah, memang confirm dah perjanjian watertight lah, tak akan serang lah tadi. Dan mana dia Selat Hormuz dah boleh buka dah. Ini nak cerita LNG dulu ke petrol dulu? Dua-dua Sekali Okey, saya LNG dulu lah. LNG dulu. Kalau sekarang ni bila waktu perang dia totally stop kan. Ya. So jadi banyak part yang shut down. Ya. Okay.
kalau betul Datuk pun faham lah, kalau benda shutdown nak activate balik. takes time. Ya. Kurang-kurang pun 6 bulan. Itu pun kalau tak rosak kan. Itu Kalau kena bom semua tu, Kalau kena bom, lain kena cerita. misal semua. Beberapa tahun. Dia nak build up lagi kan. So jadi itu dah makan masa. Ya. So estimate 6 bulan pun saya tak cukup. Mungkin Ya. setahun ke 2 tahun. Ya. Maybe maximum 3 tahun. Ya. So dalam masa 3 tahun ni dia punya shortage is still there, dia slowly build up. So maknanya price still based on tight supply demand. Yeah. So maknanya price still tinggi lah. Yeah. Kan. So kalau biasanya kalau kita tengok crude for LNG, crude sekarang about 90. So dia nak turun balik pergi 70, 60 Macam dulu ni lah. saya pun tak boleh nak jangka, maybe mana boleh. Tak ada. Kan. So Tak macam gas sekarang ni. Hmm. Sejak berlaku krisis ni berapa persen dah naik harga dia? Macam saya cakap kita, dia akan link pada Crude, okay. Saya bagi contoh Okay. lah. Katakanlah 13 sekali dengan Brent. Kalau Brent 100 jadi $13 per MMBTU. Mana dia spike lah, ada spike naik turun betul. ni. Kalau sebab tu kalau yang level yang maknanya penjual dengan pembeli rasa comfortable 60 to 90 every zaman 70. Itu dia punya comfortable lah. Itu. Sekarang dah 100. Dah. Jadi 13. Dia ada satu ketika minggu lepas tu around 115. Ya, Betul. Ya. So bila dia naik lagi pengeluar apa ni? Mana dia pengeluar kalau kata berlaku pun perdamaian, kata betul-betul lah perdamaian ini, mana Selat Hormuz dah buka, mana harga tu akan berkekalan begitu sekian berapa lama tu lagi macam saya cakap sebelum dia akan semula turun balik Stable. bila stable. stable tengok harga minyak, tapi kalau ikut saya Mana dia walaupun perdamaian ni berlaku, mana dia Selat Hormuz buka, tetapi loji-loji atau tempat yang mengeluarkan produk ni LNG ataupun crude oil ini, maka mereka masih belum beroperasi sepenuhnya. Menunjukkan tak boleh ke syarikat-syarikat atau pembekal-bekal lain ni naikkan production mereka. Tak boleh Dato'. dia kalau LNG Sebab 20% kita kurang. Kalau tak ada, saya dipahamkan pengeluar terbesar minyak ialah Venezuela lah, yang reserve yang paling besar. Betul. Diikuti oleh Saudi lah. Betul. Dan itu bukan benda Iran kan, Iran. Tapi saya dipaham ada juga negara lain macam Kanada. Mereka ada punya storage yang agak besar. Betul. Tak bolehkah mereka naikkan supaya memenuhi? Tak boleh Dato'. Kerana pelaburan telah dibuatkan untuk mendapatkan maksimum production. Ya, ya. Sudah dah. Dia dah maksimum dah. Semua tak ada loji-loji mana yang kurangkan produksi dia hanya kerana nak simpan sikit. Okay. Dia dah Mana semua dia dah maksimum. optimum capacity. Semua dah optimum. Kecuali kalau yang dia nak pasang installation baru lah. That will take time also. Betul. Jadi mana dia Ya. either way you look, tengok belah mana pun memang sakit lah. Betul. Ah, Betul. Jadi sakit tu macam mana kita nak address sakit tu? Aduh. saya pun pening kepala ni. Ada orang kata pada setiap krisis tu ada opportunity. Tu saya nak tanya lah pegawai saya nantilah, apa opportunity-nya? I think Datuk kalau sebagai this is more to Datuk lah. Yeah. This is where diplomatic channel kita kena buka Datuk. Because sekarang as Encik Roslan dah kata tadi, harga semakin naik. Tapi harga naik because semua nak simpan minyak untuk diri sendiri. Ya, hoarding. Contohnya Itu menambah lagi tenat industri tu. Saya pun selalu menyebut dalam makanan yang kata saya sebut semalam, jangan panic buying dalam karya. Bila you panic buying, semua akan hoarding. Betul. Akan menyimpan stok masing-masing bertimbun-timbun. Betul. Dan menyebabkan shortage lagi yang teruk makanan di pasaran dan lagi teruk keadaan dia. Betul. Jadi kalau masing-masing ambil sikap tak apa, kita akan handle, tapi jangan beli ala kadar, keperluan je. Betul. Macam biasa. Betul. Jadi saya rasa minyak dengan gas pun sama lah. Sama, sekarang Datuk. masing-masing nak hoarding nak sebab security negara masing-masing. Betul. Jadi apa yang kita boleh buat di peringkat Malaysia ni? Saya dalam podcast saya yang lagi satu nanti saya akan bincang secara detail dari segi subsidi semua tu, tak apalah. Hari ini kita nak tengok industri gas dan juga minyak ni secara menyeluruh dulu. Dan kesan dia. Dan kita dah nampak kesannya. Apa yang ini di bahagian akhir ni saya nak tengok sikit kesan dia apa sebenarnya dengan all this. Apa yang kita boleh nampak kesannya. Memanglah kesan dia kekurangan minyak dan gas ataupun peningkatan harga, tapi impact dia apa? Boleh tak kita kongsi sikit?
Yang indirect dan direct. Direct dan indirect impact. Dampak, dia panggil dampak bahasa Melayu. Dampak. Boleh Susah tak jawab ni. So the direct is of course kita semua dah tahu harga minyak naik, Harga gas naik. harga gas naik, availability. Oh, satu tadi kita lupa tadi. Ha. Byproduct daripada downstream ialah urea. Oh yes. Itu penting tu sebab baja saya Esko Pertanian. Baja urea. Lupa baja urea. Betul. So, okay, seterusnya. So jadi direct is memang clear lah, harga minyak tinggi, semua is cost tinggi, barang makanan, barang keperluan, Logistik. harga logistik semua tinggi. Angkutan. Ya. Satu lagi availability. Dapat ke produk tu? Yang kita kata contohnya harga naik sampai 20%, 30%, tapi boleh ke dapat? Ada ke bendanya? Ada ke bendanya tu kan? Ya. Yang itu yang kedua. Tapi the indirect pula tu is more towards people's feeling. Rasa Insecure, orang insecure. Yang itu yang masalah orang. Because bila kita insecure, kita buat kerja-kerja yang bertentangan daripada what we are supposed to do as proper people. Contohnya Out of fear lah. Out of fear. Yang itu yang kita tak boleh quantify. That impact is significant. Sekarang contohnya buka-buka TV je, Iran dengan US, Israel. Every time. So people are getting stressed. People are asking for answers. People are trying to see short-term solution. Dalam bahagian minyak mentah ataupun gas, there is no short-term solution. Semuanya memerlukan pelaburan yang tinggi. Semuanya dan masa yang tinggi, because we are talking about petroleum. Petroleum is hazardous, bahaya tu. If we make a mistake, saya faham. It takes a big Dia problem. punya specification dia pun agak sangat stringent. Very stringent. Lebih dibanding dengan industri lain. Ni kalau macam Datuk punya soalan tadi lah, saya dah fikir-fikir macam tak ada jawapan. Kan, tak ada jawapan. Walaupun kita ada duit nak beli, tapi bahan tak ada. Kan? So nak recover takes time. So jadi kita kena berjimat cermat lah kot, kan? So berjimat cermat ni berjimat macam mana? Saya kalau sebut kata tu saya kena troll lah. Apa YB? Tak ada nasihat lain kan? Jimat cermat. Apa yang nak jimat cermat ni? Apa kami tak ada ni? Kalau katakan go industri tu, maknanya production kena slow down. Kan? So kalau macam cari alternatif kot. Alternatif macam tenaga ni saya tengok bidang tenaga macam kita sekarang masih ada lagi arang batu dan cadangannya nak retire kan ni. Jadi mungkin kita kena relook balik lah, revisit balik supaya arang batu tu masih, sebab arang batu kita boleh dapat daripada still Indonesia, Australia boleh pergi. Boleh. Macam saya pandangkan saya lah, in term kalau kita energy kan, macam mula-mula saya kata tadi, daripada hydro, coal, crude, solar kita tambah kan. So kita tengok war ni maybe temporary, maybe 2 bulan, 3 bulan, we don't know, maybe 6 months nanti. Tapi dia punya efek tu makan masa sikit. Jadi dalam masa katakan 3 tahun. 3 tahun yang kita nak mungkin kita kena increasekan coal to top up ataupun crude, but dan sebagainya lah. Tu kita nak counter problem yang kita ada. Itulah. Kemudian ke penggunaan EV, electric vehicle. Betul. Cuma nak kena charging station kena kemas sikit lah. Saya tak nak itu kami kes lah. Kita try bawa pergi ke Sungai Tawas ke Abang Benam, balik naik Grab. Sebab bila charge dia overnight charge, kita charge setengah jam banyak mana je. Itu je. Pasal ambil Grab lah, dia orang balik. So mana dia infrastruktur dari segi EV ni pun kena kemas untuk kurangkan penggunaan fossil fuel dalam kenderaan. Tu mungkin itu antara lagi. Ada lagi tak antara lain? Work from home ni ingat boleh berjaya ke? Itu bukan berjaya tu, terpaksa. Paksa buat okey. Ia menolong Datuk. Ia menolong. Terpaksa. Tapi kami Exco tak boleh work from home lah. Sebab penduduk akan pergi ke rumah. Dia macam yalah. Itu penting Datuk. Datuk, this is the time kan. Sekarang misinformation. Productivity lah, tak apalah, kita kena maintain lah productivity tu. Ada setengah orang dia duduk rumah, dia tak boleh buat kerja. Betul tu Datuk. Dia pakai code time macam ni, kat bawah kan melekat. Apa lagi yang kita boleh buat lah untuk macam baja ni, saya pernah berbincang, kita kata kita memanglah tak boleh nak get rid of urea altogether. Kita boleh kurangkan dengan alternatif, saya kata baja-baja kompos. Itu sekarang tengah buat tu. Kita state kita ada peruntukan 25 juta untuk look into alternatif punya ni, bagaimana yang kita boleh
kurangkan pergantungan kepada Urea sahaja. bahan-bahan import lah tentang baja ni. Itu antara perkara yang saya rasa kita kena tengok daripada segi asas juga. Sebab apa? Kita nak petani kita terus hidup. Kalau dia berkembang, jam, kita nak tanggung dia pula. Jadi dia akan jadi social issue lagi. Mana kita nak jaga juga pertanian berjalan, nelayan boleh pergi, kita bagi tambahan duit untuk minyak, subsidi supaya mereka berjalan. At the same time, alternatif kena ada dalam sektor tenaga, dalam pertanian, dalam pelbagai pengangkutan. Jadi pengangkutan awam. Betul. Mana semua ni kita kena tengok lah. Ya. Ada lagi tak benda-benda lain untuk minyak ni? Apa yang kita boleh kurang ni? Susah. Saya risau juga pak industri pun banyak pakai gas. Selangor ni kan negeri industri state. Jadi keperluan gas itu akan menjadi signifikan. Betul. Kita kena improve our infrastructure, Datuk. Dia bukan cepat, dia akan lambat, tapi it's a reminder. Dia situasi sekarang ni membuka kita kepada untuk berfikir long term. Look at the big picture, kan Datuk started with the big opening topic, kan, big picture. Big picture. Jangan kita fokus saja ini aja logi penapisan kita. Betul. Ini aja the kita big punya picture is kita kena tengok keseluruhan lah. Keseluruhan the whole ecosystem. What's the infrastructure yang kita perlu ni? Okay, so kita dah sampai di penghujung. Dah 1 jam. Tepat 1 jam lah. Tepat 1 jam lah. Perlu saya 1 jam. Saya rasa 1 jam hanya 10 minit. Kita sampai penghujung untuk sesi ni, episod ni. Tapi kita masih belum habis nanti tentang isu krisis tenaga atau krisis bahan bakar ni, yang dan impak dan dampaknya kepada dampak perang ni kepada krisis tenaga lah, yang bawa bahan bakar ni pada negara. Kita belum habis. Kita hanya tadi bercerita industri, ada sikit kita sentuh sana sini lah. Bagaimana, dan at least kurangnya kepahaman tu jelas sekarang ni apa yang kita ada dalam negara kita dari segi gas dan juga minyak mentah dan juga bahan produk hiliran. Apa yang ada, apa yang kita perlu di luar, kenapa industri ini berlaku sebagaimana yang sedia ada pada hari ini, kenapa kita mengekspor, kenapa kita perlu mengimport juga. Betul. The same time juga kita tengok juga kesan kepada kehidupan kita. Betul. Dari segi ekonomi, dari segi kos sara hidup rakyat, kita dah nampak. Mungkin dalam episod yang seterusnya nanti saya akan berbincang mungkin dengan ahli panel yang lain lagi berhubung dengan bagaimana pengurusan bahan-bahan bakar di negara kita, isu subsidi dan sebagainya, yang kita rasa pun ada ramai yang bertanya juga kenapa subsidi tak cukup, kenapa minyak kita mahal juga sedangkan kita pengeluar minyak. Yang tu soalan favorite tu. Itu cepu mas juga tu. Betul. Kita pengeluar minyak, tiba-tiba kita terpaksa bayar harga minyak yang mahal. Kononnya adalah minimum lebih mahal daripada Thailand pun ada. Jadi ini perkara-perkara yang saya akan bincangkan dan kita akan perhalusi lagi dalam peruangan program podcast Big Picture pada sesi yang episod yang berikutnya. Bagus. Sekarang ambil kesempatan ucap terima kasih pada saudara Roslan dan juga saudara Mani. Terima kasih, Datuk, kerana sudi bersama-sama ini berkongsi pandangan dan juga ekspertis lah, kepakaran dalam topik yang cukup menarik ini, sektor minyak dan gas. Dan insyaAllah kalau diberi kesempatan ruang, mungkin dalam masa yang akan datang kita mungkin panggil lagi. Terima kasih untuk bersama-sama dalam perbincangan-perbincangan lain yang berkaitan. Sekali lagi terima kasih kita dan juga pada penonton semua, terima kasih semua, dan kita temu lagi dalam podcast Big Picture yang akan datang. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Datuk. Okey. Mana rumah ni?